Sekarang saya dekat kandang dengan Pak Yaman. Kita pergi Pak Yaman je. Pak Yaman, cepat. Saya nak tanya ni. Okey. Jauh. Ingat tak kambing yang kita pegang itu yang awal kita ada pegang. Saya ni ada 2 ekor anak. Hari tu saya tengok komen ramai duk marah Pak Yaman ni. Pasal apa bawa masuk kambing tu? Kambing dah marah. Kambing dah marah. Sekarang ni kita nak tengok kambing tu sekarang macam mana kejadian dia. Tengok sekarang. Tengok sekarang. Yang ni saya tak boleh pegang dah sebab dia dah besar. Salim. Tu 2 ekor ingat. Kita ada timbang dulu. Ya. Satu betina, satu jantan. Mana satu? Betina. Ini betina. Ini betina. Ini Jantan. ni. Ini jantan. Percaya tak? Yang ni lahir 20 hari bulan 12 2025. Korang kira sendiri, hari ni hari bulan 24 hari bulan 5 2026. Sebab apa? Macam Pah tanya tadi, ramai yang kutuk saya. Kata kenapa kau bawa masuk Damara? Damara ni dah tak ada orang bolo dekat Malaysia dah. Sengaja dan tinggalkan 2 ekor yang beranak tu kat sini, kat Kuala Selangor. Yang lain kita dah bawa ke mana? Ke Pondok Tanjung. Apa yang saya nak buat ni, saya nak tunjuk kat rakyat Malaysia, hebatan Damara ni kita timbang. Salim, timbang. Semua ada rekod. Kita tengok. Macam mana? Ha. 37 kilo. Dan tak pernah pam dia sepam-pam yang mungkin. Mana tahu? 1 minggu gaduh-gaduh, mayat darah keluar bos. Mana dah keluar? Ini betul 37 ni? Ya, 90 kg ozon. Saya tengok kilo Zul 37.11. Yes, 37. Oh, 37 sebelah. Bangla. Cakap 90 kg. Saintis gizi patut dia ulang benda sama. Ya, Yang ni jantan. jantan. Meh, turun ke sini. Ambil betina pula. Syakir, betul ke ni yang 2 ekor yang kita timbang dulu? Betul bos. Confirm. Tak tipu. Confirm memang Kita nak bagi tahu ni, nak bagi tahu kenapa tipu tak tipu ni, takut ada orang yang tak percaya. 24.5. Kalau tengok jantan maknanya kalau untuk pedaging jantan is very good. Even betina kalau umur 4 bulan, ni 17 sampai 19 maknanya dia lagi awal lagi beranak daripada jantan tu. Nampak tak? Kalau betina looks like macam dia 24.4. Kalau tanya saya 4 bulan performance untuk to get 24.4 kilo pun sangat-sangatlah bagus. Yang kata breed ni tak bagus, breed ni breed hutan dan sebagainya, bagi tu sikit kelebihan. Kambing ni sangat mantap. Naikkan berat badan dia memang cantik lah. Okey. Untuk jantan. Dan tanya sikit Syakir. Ya. Adakah pemilihan makanan kat sini berlainan dengan yang lain ataupun Sama je. sama? Ha. Adakah tiap-tiap hari bagi dia 10 kilo, 20 kilo kot Ada, ataupun memang sama. sama? Dengan jumlah yang sama. So maknanya data yang kita ambil adalah sama dengan yang lain. Ada tak dalam ni 4 bulan yang kambing biasa? Ini ringan sangat lah. Okey. Yang ni okey, berapa bulan ni ke? Yang ni agak-agak dalam 15 ke 19 lah. Tak bulan. Oh bulan, yang ni 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Maknanya kalau yang ni yang bakul yang beso yang kita lah. Mana orang kata apa bibigi yang beso yang kita ada. Usia dia lebih kurang sama dengan yang ni. Tapi yang ni Lebih kurang 15 kilo. 15 kilo. Ni pun 12 kilo. So siapa yang keji tu, this is for our industry. So those yang nak explore baka biri-biri, salah satu baka yang dia boleh explore adalah baka Damara. Saya rasa kalau untuk kita nak berniaga, untuk nak jual sebagai pedaging, this is the good breed lah. Saya akan datang balik ke kandang ni. Cukup umur 7 bulan, saya janji saya akan share lagi video kambing yang sama. Okay, ingat. Tagging dia adalah 0606. Betina? 0601. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Kita tunggu bulan 8. Kita timbang lagi sekali. Okey. Kali ni nak angkir tak? Kali ni nak angkir tak? Tak nak. Tak nak. Sakit dah. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.